Yang ni banyak orang kata tau. Kalau kami bukan saya seorang lah, kalau kami ngaji pondok ni nanti perkataan itu salah. Dengar, pernah dengar macam ni? Apakah tujuan Allah buat kita? Dah dengar soalan ni? Pernah. Maka yang tanya tu ustaz, yang jawab tu ustaz tanya juga, apa tujuan Allah buat kita? Oh, tujuan Allah buat kita ni ialah untuk sembah dia. Dia pun baca ayat Quran. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okay, dan tidak menjadi oleh aku, ini oleh Allah Ta'ala, akan jin dan manusia, melainkan aku buat jin manusia tu melainkan untuk sembah aku. Baik, saya tanya, kalau Allah Ta'ala buat kita kerana nak sembah dia, berarti Tuhan tu ada hajat tak? Hajat. Bila berhajat, Tuhan tu rani tak? Kata tu salah ke betul? Banyak ustaz kata betul-betul agak. Banyak tak ustaz-ustaz kita ni? Banyak tak? Banyak. Banyak. Padahal ayat tu salah tu. Bukan ayat Quran tu salah, perkataan kata begitu salah tu. Apa tu kata macam mana? Hikmah. Apakah hikmah Allah menjadikan kita? Oh, benar, baru betul. Hikmahnya ialah sembah dia. Cuba fikir. Kalau tujuan, biasa orang kata tujuan, kalau Allah Ta'ala tu tujuan yang buat kita untuk sembah dia, tujuan Allah buat manusia untuk sembah dia. Saya tanya satu soalan, jawab dengan baik. Apa dia? Adakah semua manusia menyembah Allah? Tak. Berarti tujuan Tuhan tu berlaku ke tidak? Tak berlaku lah. Bila tak berlaku, berarti tujuan Allah sebagai Tuhan, tujuan dia sendiri tak boleh lulus. Dia tak boleh buat. Tak boleh kan? Nampak tak jalan salah? Nampak tak? Sebab tu tak boleh kata macam tu. Tapi ramai yang kata, dalam TV kata, dalam radio kata, TV tu tak boleh kira, TV 1, TV 2, TV 3, TV 7, TV 9, TV hijrah. Banyak ustaz kata macam tu. Allah kata huwal ghaniyu, kaya. Bila kata kaya, apa nak kata? Bila kata orang tu kaya, apa makna kaya? Tak berhajat lah. Bila kata kaya, tak berhajat lah. Tak berhajat kepada orang sehajat. Bila kata tak berhajat, tak berhajat kepada zat untuk dia tumpang, tak berhajat kepada zat dan untuk dijadikan dia, tak hajat. Sebab tu Tuhan tu kaya. Yang kita ni kaya ke? Tak. Macam tu. Kaya macam mana pun kita tak kaya sebenarnya. Pasal apa? Sebab kita masih lagi berhajat dengan makhluk, walaupun dalam keadaan kita ni kaya sekalipun, banyak harta sekalipun, tapi kita tetap hukumnya tak kaya. Tapi Allah Ta'ala tu kaya yang hakiki. Sebab tu dalam golongan tu katakan, hajat dia pun tak boleh ditunaikan, tak kaya lah dia. Apa tu dah kata, nak kata macam mana tadi? Kata macam ni, apakah hikmah Allah menjadikan kita? Apa pula kena? Hikmah dia nak sembah dia. Apa pula betul? Bila kata hikmah tu, ada yang berlaku, ada yang tak berlaku. Yang tak berlaku sembah Tuhan tu, hikmah dia apa? Allah je yang mengetahui. Bukan Allah tak boleh buat dia sembah, boleh, tapi Allah je yang mengetahui kenapa Allah yang buat dia tak sembah. Contoh dalam masyarakat kita ni, kita tengok dalam masyarakat kita ni apa? Ada kafir, ada beriman, ada yang jahil, ada yang alim, ada yang ahli maksiat. Kenapa Allah jadikan warna-warna kehidupan dia macam ni? Ada hikmah dia. Banyak hikmah dia, bukan tujuan. Macam tu, hikmah dia, hikmah dia, hikmah dia apa? Wallahu alam. Tapi yang saya nampak lah, guru-guru saya beritahu lah, kalau kita nak cari kayu yang lurus, kita kena tahu tak kayu yang bengkok? Kena kan? Kalau kita nak tahu benda yang baik, kena tahu tak benda yang buruk? Nak tahu benda maksiat, nak tahu benda taat, kena tahu tak benda maksiat?
Macam tu. Itu hikmah dia. Nak tahu kita diberiman ke tidak, kena ada orang kafir tahu. Macam tu. Itu hikmah dia. Hikmah Allah jadikan kita ni pelbagai jenis, pelbagai bangsa dan sebagainya lah. Okey. Jadi orang ni dengan mana kaya. Tengok ya. Arti ayat Quran surah Fatir ni, ayat 16 ni, wahai manusia, kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah. Antumul fuqara tu terjemah sini asal apa dia? Yang berkehendak kepada Allah. Tu mana fuqara? Fakir tu mana yang sangat berhajat, yang sangat berkehendak. Dan Allah Taala itu